Seorang pemilik kenderaan berdepan detik mengecewakan apabila keretanya dilanggar kuat oleh sebuah kenderaan jenis Toyota berwarna perak dalam satu kejadian di kawasan Permas Jaya, Johor Bahru pada 3 November 2025 sekitar jam 4.27 petang. Menurut maklumat, kereta mangsa ketika itu diletakkan di kawasan parkir berhampiran sebuah ban sebelum dilanggar dari arah belakang. Hentaman tersebut menyebabkan bahagian belakang kenderaan mangsa mengalami kerosakan serius. Apa yang lebih dikesalkan, pemandu kenderaan yang terlibat dikatakan meninggalkan lokasi kejadian tanpa memberikan sebarang maklumat atau nota, seolah-olah tiada apa yang berlaku. Mangsa bagaimanapun memaklumkan telah mengenal pasti nombor pendaftaran kenderaan terbabit dan berharap individu berkenaan tampil untuk bertanggungjawab bagi menyelesaikan perkara ini dengan cara baik dan profesional.